kotak yang aku pegang ni dah usia lebih kurang dalam 2 tahun Sebenarnya aku baru perasan yang aku belum buka lagi Combine Power Premium Collection. Jadi jomlah kita buka disebabkan dah tak ada box lain untuk kita buka. Okey, jom tengok video ni. Hola, bersama aku lagi ini dan jangan Josli. Apa khabar semua? Okey, macam yang kau tahu, ini antara episod-episod terakhir Lebih kurang dalam 9 episod lagi kita akan tamatkan untuk video Pokemon. Aku akan berhenti seketika macam yang aku dah pernah cakap dekat video sebelum ni. Jadi disebabkan sebenarnya aku nak buka perfect order, tapi aku tak ada box tu disebabkan sekarang ni aku tak tahu apa masalah dia. Sebab ada banyak kedai dah tak jual perfect order, dan kalau jual pun harga agak tinggi. Aku rasa tak berbaloi kalau aku beli ETB perfect order untuk buka dan dia orang punya booster box. Sebab baru-baru ni aku tengok orang beli dah 380, tapi ada yang jual 600, 700. Aku rasa tak berbaloi kot. Jadi aku barulah terperasan baru-baru ni kemas, disebabkan macam yang kau tahu bilik aku ni itu diserang anai-anai. Jadi aku pun adalah terjumpa iaitu Combine Power Premium Collection. Ni antara set tak adalah lama, tapi era Scarlet Violet, bukan Mega Evolution. Dekat dia Combine Power ni maksudnya dia ada 3 legendary yang hebat. Suicune, kita ada Lugia EX dan Ho-Oh EX. Okey, 3 promo card ni digabungkan dalam ni. Dalam set ni tak silap aku dia ada lebih kurang dalam 11 booster pack. Agak banyak 11 booster pack yang kita boleh buka. Dan dia ada jumbo card. Macam jumbo card ni macam kau tahu aku pun tak tahu apa kegunaan jumbo card ni. Nak main pun tak boleh, nak apa pun tak boleh. Cuma mungkin boleh buat perhiasan untuk lawakan bilik korang kalau korang nak collect jumbo card. Okey, jadi aku tak nak buang masa. Aku takut video ni panjang sebab 11 pack kita nak buka. Dan set dia aku tak ingat sangat sebab terlalu lama, tahun 2024. Okey, jadi ini antara episod tak silap aku 392 yang aku upload nanti. 392 yang video kali ni. Aku tak tahu 393, 394 sampailah ke 400 tu video apa aku nak buat. Minta-minta dah ada lah stok untuk perfect order. Okey, tanpa masa jomlah kita buka Combine Power Premium Collection yang ada Lugia, Suicune dan Ho-Oh. Jom kita buka. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka ni lah Combine Power Premium Collection. Okey, jadi aku tak nak buang masa, jomlah kita buka, kita tengok apa yang ada di dalam set ni Kita buka saja set ni. Jadi hari ni aku guna Playmat Team Rocket. Okey, Playmat Team Rocket ni antara, sebab aku ada buka Moltres. Okey, Moltres Team Rocket punya ni. Jadi kita dah buka ni, kita akan tengok dalam ni. Jadi kita ada satu jumbo card Lugia EX. Dan kita ada lebih kurang 11 tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, okey. Jadi aku nak tengok set apa yang ada dalam ni. Dan kita ada 3 promo card. Oh, bukan, dia ada banyak promo card dia. Kita ada Ho-Oh, lepas tu ada Scorching Charcoal, dia punya border lain sikit, dan Sunseed. Okey, agak tebal sikit Ho-Oh ni. Jadi kita akan sleeve dia. Lepas tu kita ada Lugia EX, CLV, aku tak tahu CLV tu apa kan. Okey, dan kita ada lagi satu Suicune EX, Drops in the Ocean. Dan kita dapat satu Mr. Mime. Dia macam kat dia macam klasik sikit Woi, yang ni kena sleeve ni, Mr. Mime ni kita kena sleeve. Kad ni agak basic Pokemon daripada set apa ni, tapi board print 2023 Mr. Mime ini macam pro, macam kad klasik macam tu Kita akan aku tak tahu kenapa terlalu random dia bagi kad-kad ni. Jadi kad-kad ni semua kita sleeve. Okey, kita jaga, kita protect dia dengan lebih selamat Okey, Lugia, Ho-Oh, ni semua promo card yang kita dapat di dalam box ni. Okey, box ni pun agak lama juga, hampir 2 tahun aku tak buka. Jadi kali ni kita buka box ni. Kita akan tengok sesama
adakah pack best ada dalam adakah kad-kad yang best ada di dalam set ni. Okey, jadi yang kad-kad energy ni kita sorok dulu. Okey, kita cuma keluarkan Mr. Mine ni semua ni kad promo yang kita dapat, agak klasik dapat ni. Jadi kita ada Paradox Rift ada 2, Obsidian Flame, lepas tu Scarlet Violet best set kita ada 3, Paradox Rift 4, Obsidian Flames. Oh, okey. Dia tak ada bagi kita Elder Evolve, tak ada. Scarlet Violet best set, Obsidian Flame 4, perlainan Outward. Okey. Lepas tu kita ada Paradox Rift. Paradox Rift pun ada 4. Okey. Okey, jadi lampu masa kita akan memulakan dari Scarlet Violet base set. Okey. Base set ni keluar pada tahun, okey, kalau kita lihat di sini tahun 2023 untuk base set ni. Okey. Kad pun agak bengkok. Kau kad aku share. Satu kad. Kalau Scarlet Violet cuma satu kad saja. Okey, kita ada Starly, kita ada Fleeton, kita ada Shroomish, Monkey, Team Stargrand, Lucario, Rock Chestplate, Slowpoke Reverse, Sprigatito Reverse. Kita ada dapat satu hit iaitu Speedos. Satu hit daripada Scarlet Violet. Ya, biasa box macam ni biasa random. Jadi tak perlu pun letak harapan, takutkan kecewa. Jadi kita buka starter untuk Scarlet Violet, iaitu kita ada Fuecoco, Sprigatito dan Quaquaval. Quaquaval. Okey, card macam biasa. Tapi dalam ni biasa orang cek Koraidon dan Miraidon punya SIR. Okey. Dekat set ni baru terkenal kenal SIR. Sebelum set ni dia dikenalkan sebagai alternate art. Okey. Medicham, Quaxwell, X-Share, Croco Reverse, Riolu Reverse, dan kita ada Meowscarada saja. Pack terakhir daripada Scarlet Violet best set. Okey. Set ni agak legend lah, kalau kita buka tak ada legend sangat. Tapi agak lama kita tak buka, kita tengok. Okey. Dan mungkin sekarang pun dah tak ada orang buat. Tapi aku terkejut bila kita dapat Mr. Mine. Okey. Kita ada Chakardit, Capskid, Potions, kita Buizel, Catican, Fluffy, kita ada Youngster, Palmo Reverse, Drifloon Reverse, dan kita dapat Jack full art. Power box macam ni, tiba-tiba kita dapat hit macam ni, agak power sebenarnya. Kita sleeve. Okey, dah 2 hit untuk team best set. Okey, kita teruskan kepada Obsidian Flames. Okey, Obsidian Flame ni orang cari, tak silap aku, Charizard SIR. Charizard SIR saja yang famous dalam Obsidian Flames ni. Lain kad dia yang biasa-biasa. Tak silap aku Tyranitar pun Obsidian Flames, tak silap aku. No space. Biasa best kalau set awal ni adalah dekat Elder Evolve, Charmeleon, Excadrill, Trevenant Reverse, Skyward Reverse, dan kita ada Palafin. Okey. Kita pergi ke Dragonite, Terra. Okey. Tengok pack kedua daripada Obsidian Flames. Sebab Obsidian Flame dan Paradox Rift saja kita dapat 4 booster pack. Okey. Kita tengok Hitmore, Lilpup, Toxel, Chakardit, Darmanita, Tetrix, Frogadier, Fungus Reverse, Maxwell Reverse, dan Claydol. Okey. Pack kedua daripada Obsidian Flame tak ada apa. Kita teruskan pack ketiga daripada Obsidian Flame. Masa ni set masih okey lagi harga dia. Masa ni Obsidian Flame pun dah 600 saja. Tak adalah mahal setakat macam sekarang ni. Booster box set biasa-biasa pun 900 yang paling murah. Set Perfect Order, Lechong Reverse, kita ada Rowlet Reverse, dan Darkrai pun tak ada apa-apa. Dan kita buka pack terakhir daripada Obsidian Flame. Jadi risiko untuk kalau kau beli box macam ni, kalau kau tak nak promo kat dia, agak risiko untuk kau beli pack. Terbaik adalah beli single lah sekarang ni untuk yang terbaik, dan beli ni. Tapi itulah macam aku cakap, agak random sangat untuk box-box macam ni.
Kalau kau buka sesaja suka konten, okey, no hal. Tapi kalau kau buka untuk promo card pun no hal. Tapi untuk hit sangat bahaya Larvita. Masa ni aku beli pun agak murah Barboach dan Entei pun tak ada apa-apa Untuk set Obsidian Flame kita tak ada apa-apa hit. Jadi kita ada 4 pack iaitu Peridot Reef Jadi kita akan buka daripada team Armoch tak silap aku Okey, Peridot Reef ni gabungan antara Pokemon dan Pokemon lain contoh macam Rorymoon. Lepas tu ada apa lagi? Banyak lah, okey. Salamence ni jadi apa aku dah lupa. Ni Rorymoon tak silap aku. Necklin, Parasol Lady, Technorada, Steenee, Counter Catcher, Honedge Reverse, Crusher Reverse. Kita dapat Mewtwo EX Terra, okey. Satu hit daripada Peridot Reef. The sleeve. Dan kita tinggal 2 pack lagi, 3 pack lagi daripada Peridot Reef. Kita buka pack yang seterusnya. Aku harap minggu depan kita boleh buka perfect order. Memang sangat cantik kalau kita boleh buka perfect order. Okey. Kita mulakan energy, Miltank, Wimpod, Plusle, Tedemaus, Sekliza, Professor Turo, Manshao, Toxel Reverse, Blitzer Reverse dan Wuchin pun tak ada apa-apa. Dan kita pergi ke yang ni Iron apa aku dah lupa. Tapi dia daripada, aku lupa nama Pokemon ni sebab mungkin dah lama tak buka Dia bukan Iron Bundle Okay, Larry, Yamas, Surskit, Whismur, Simipour, Zipstrika, Kokalo, Gameho Reverse. Wow, kita dapat SIR Rika, okey. Wow, kita dapat SIR Rika. Sangat cantik kad ni. Dia punya centering semua sangat cantik. Tak sangka dapat SIR dalam ni. Rika. Nampaknya tim menang mestilah Peridot Reef sebab dia dapat SIR, okey. Last pack daripada Peridot Reef. Kita tengok last pack ada tak sesuatu. Kod kad. Satu kad dari belakang bawa ke depan. Satu kita tengok Tekatuf, Trubbish, Crustle, Onyx, Wuctrio, Technorada, Steenee, Plusle Reverse, Wuctrio dan Chien-Pao. Nampaknya itu saja. Total kita dapat hit adalah 4 hit daripada 11 pack. Tapi kita dapat SIR dan full art agak terkejut juga untuk buat macam ni. Kita dapat Rika dengan Jack. Aku tak ingat harga dia dan berapa. Tapi Rika ni mungkin lebih tinggi pada Jack. Ataupun aku salah macam tu. Tapi 2 EX biasa, 1 full art dan 1 SIR. Dan 4 promo. Di mana 3 promo EX dan 1 promo klasik. Okey. Jadi total, kalau ni bukan hit tapi dikirakan dapat kad special 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hit. Okey, total ada bukan 8 hit, 8 kad yang kita dapat dalam satu box ni. Jadi aku rasakan itu sajalah video untuk hari ini. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.